salam sejahtera Victorians. Selamat datang ke V-Talk, The Sembang Victorians, sebuah podcast yang membawakan kisah inspirasi, pengalaman dan kejayaan warga Victoria Institution. Saya Haris Rahmat, host anda pada hari ini, dan dalam episod kali ini kita bersama dua orang atlet mewakili pasukan bola sepak U18, Muhammad Zaki dan Raid Hussein, yang telah menjuarai kejohanan bola sepak MSSD Zon Bangsa. Sebelum kita mulakan, boleh tak kedua-dua tetamu kita perkenalkan diri secara ringkas? Saya Muhammad Zaki bin Azlan sebagai Kapten Pasukan Victoria bawah 18 tahun. Assalamualaikum, nama saya Raid Hussein bin Azlan Fahmi. Saya dari kelas 5 biru. Saya merupakan second vice captain untuk pasukan bola sepak BI. Okay, terima kasih. So, tanya sekali lagi atas kemenangan baru-baru ini. Soalan pertama untuk Abang Zaki. Sebagai kapten, apakah perasaan anda apabila whistle penamat dibunyikan dan VI akhirnya bergelar juara? Ketika whistle ditiup, saya berasa amat bangga dan gembira kerana dapat memenangi perlawanan akhir menentang RMC. Kerana tahun lepas kami tewas kepada mereka di peringkat akhir juga. Raid pula, apakah perkara pertama yang terlintas di fikiran masa tu? Masa tu saya rasa sangat bersyukur lah sebab semua training, sacrifice yang kita orang dah lakukan akhirnya membuahkan hasil. Saya juga rasa sangat gembira kerana saya dapat menjadikan gol pada hasil final tu dan juga merampas kembali title kejuaraan MSSD yang dipegang oleh RMC pada tahun lepas. Okay, Abang. So, ramai pelajar mungkin tertanya-tanya, macam mana sebenarnya rutin latihan pasukan bola sepak VI? Berapa kali seminggu latihan bola, dan apakah yang paling mencabar tentang training? Untuk latihan, Coach Azlan Husin telah tetapkan 4 kali seminggu, dan perkara yang paling mencabar dalam latihan ialah kita orang perlu bersaing antara satu sama lain untuk mengadakan nama dalam senarai nama ketika perlawanan diadakan. Ada tak latihan yang paling memenatkan pernah awak lalui? Ada tak Abang Raid rasa nak mengalah? Bagi saya, training tu memang penat lah. Tak ada yang paling penat, tapi tak ada yang pernah buatkan saya rasa untuk mengalah dan putus asa. Sebab saya sentiasa ingatkan diri saya yang apa yang saya ingin capai. Ramai sekolah mempunyai pemain yang hebat, tetapi bukan semua mampu menjadi juara. So, pada pendapat Abang Raid, apakah rahsia kejayaan pasukan VI? Bagi saya tak adalah rahsia sangat, cuma hard work, determination and trust from the boys, itu yang menjadi main factor lah kejayaan bola sepak VI. Kita training all out untuk semua kejohanan yang ada pada tahun ni. Kita make sure team bonding perfect and pergi kejohanan dengan bagus lah. Okay. Sebagai kapten, bagaimana Abang Zaki memastikan semangat ahli pasukan sentiasa tinggi? Kapten pasukan, saya akan menaikkan semangat dorang dengan ingatkan dorang yang kami training untuk kejohanan ni untuk menjuarai, bukan saja masuk kejohanan untuk main saja-saja. Okey, apa yang lebih mengagumkan ialah kedua-dua tetamu kita merupakan pelajar tingkatan 5 dan bakal menghadapi percubaan SPM pada minggu depan. Pemilihan pemain untuk MSS WPKL akan diadakan pada minggu depan juga. Jadi, bagaimana anda meneruskan masa antara latihan, perlawanan dan ulang kaji pelajaran? Untuk mengimbangkan akademik dengan sukan ni, saya setiap kali lepas latihan saya akan pergi ke kelas tuition, dan pada malam tu saya tidur awal, pagi ke sekolah, dan pada hari perlawanan saya akan tidur awal untuk membekalkan tenaga yang cukup. Seperti yang kita tahu, Abang Raid juga merupakan seorang pengawas sekolah. So, Abang pernah tak rasa tertekan kerana jadual yang begitu padat
Nak pagi ada lines, uruskan batch form 1 sampai form 5. Lepas tu training, lepas sekolah. Sebab itu saya rasa the pressure because I have to balance out my academic, prefect duties and also being a football player. But for me, I see all of that as responsibilities. From that, I learn how to mengurus masa dengan lebih efficient, set my priorities straight. Great, as someone, I'm sure there's plenty of students who look up to you as prefect. Now kita teruskan dengan rapid question. Seronok sikit. Okay. So sekarang kan musim World Cup. Terdapatlah banyak nama yang sangat hebat, Messi, Ronaldo, Mbappe. Abang boleh tak namakan satu pemain bola sepak dunia yang jadi inspiration kepada anda? Ashraf Hakimi yang bermain sebagai right back tim pasukan Morocco. Bagi saya pula Lamine Yamal. Sebab Lamine Yamal main posisi yang sama macam saya, right wing. Dan selalu sebelum game saya selalu tengok highlight dia lah. Apa minat sangat dekat Ashraf Hakimi? Saya minat dekat Ashraf Hakimi sebab dia ada intelligence yang tinggi untuk control ball. Dia ada speed, dia boleh crossing, dia boleh finishing and all that. Abang main position mana? Saya bermain sebagai right back. Oh, right back juga. Okay. Apakah perlawanan paling suka sepanjang 5 tahun dekat VI? Tentang Jordan Tanzim pada tahun lepas di Liga KPM, dan kami tewas kepada mereka 2-0. First game Liga KPM saya itu pada minggu lepas menentang SSN KL. Sebab itu merupakan first game saya dalam Liga KPM dan saya rasa sangat banyak pressure and the game was very tough. The opponent was playing very hard and I feel a lot of pressure at that game. Sekali, apa kata-kata semangat sebelum turun bermain? Kita perlulah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu kejayaan, dan kita perlu berusaha sehabis baik untuk mencapai sesuatu kejuaraan atau kemenangan. Saya selalu ingatkan teammate saya yang kita dah training lama untuk momen ni, every game bagi 100% dan jangan lupa cakap coach lah. Apakah target Abang Raad selepas ni, selepas habis SPM dan dah takkan main dengan untuk Victoria Institution, Abang masih nak sambung ke dengan journey bola sepak ni? Kalau ada rezeki saya akan sambung lagi lah main bola kat luar, tapi saya akan fokus untuk studies dulu lah. Abang rasa nak, kalau jadi main bola sepak dekat tahap profesional, nak stay dekat dalam Malaysia ke nak capai untuk bermain di kelab luar negara? Kalau main as profesional, saya nak main dekat luar negara lah. Dekat luar negara lagi banyak experience yang saya boleh gain, dan cara main dekat luar lebih strategik lah. Abang Zaki? Bagi saya memilih untuk pergi ke luar negara kerana dekat sana saya boleh mendapat ilmu baru dan rakan-rakan yang baru, dan mendapat mencapai tahap yang tinggi dalam bola sepak. Abang ada kelab kegemaran tak atau dream club yang nak masuk? Dream club bagi saya tim Manchester United, sebab itu memang tim yang saya sokong daripada kecil, and tim tu juga banyak melahirkan pemain bola sepak yang bertaraf tinggi di dunia. Saya pula dream club yang saya nak, kalau saya ada peluang untuk main Real Madrid lah. Sebab saya minat Ronaldo dan saya nak jadi macam dia. So, terima kasih kepada Muhammad Zaki dan Rozin kerana berkongsi pengalaman mereka bersama kita hari ini.
Tanya kepada pasukan bola sepak U18 Victoria Institution atas kejayaan menjuarai kejohanan bola sepak MSSD Zon Bangsa. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan subscribe channel Victoria Institution. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang di VTalk The Sembang Victorians.